Okay, so far setakat ni proses ni rasa-rasa boleh faham tak? Boleh ya. Mana kita daripada satu scene kita minta sistem pecah dalam ni, ya. Gitu. Buat dekat ChatGPT ke? Ya, boleh buat kat ChatGPT. Prompt ni yang saya bagi tadi tu, anda boleh buat dekat Gemini juga. Kat mana yang lost tu? Lost kat mana? Lost in mana? Kalau baru masuk memang lost lah. Size video tu kita boleh bagi ke? Tak apa. Size video tu nanti kita kemudian. Baru kita set kemudian. Ini hanya kita nak buatkan dia punya gambaran je. Makna kalau kita buat, makna daripada arahan yang kita bagi tadi, kita cakap, saya masukkan terus sekali tau. Masa saya, kalau anda tengok saya bagi prompt tadi tu, saya masukkan gambar produk. Lepas tu saya letak terus arahan ni. Saya nak buat iklan 30 saat mengenai produk ini. Target audience, wanita 40-an berkejaya. Mereka guna benda ni untuk kelihatan anggun dan bergaya. Tolong pecahkan setiap scene kepada video durasi 8 saat. Setiap scene ada prompt VO3 yang ada camera angle. Ya. Dialog tanpa sari kata. Itu saja. Lepas tu sistem berlaku. Dia bagi hasilnya. Ini dikeluarkan hasil yang pertama, hasil yang kedua, hasil yang ketiga dan hasil yang keempat. Itu yang berlaku lah ya. So that langkah seterusnya apa yang berlaku? Okay. Sebabkan klien yang case study saya ni, bukan klien, case study. Boleh je guna ChatGPT je. Benda ni, okay. Sebenarnya, okay, sekarang ni apa yang berlaku dalam situasi saya adalah tadi yang case study tu, yang usahawan tu dia bagi saya gambar yang boleh kata low resolution lah. Jadi apa kalau kita nak bermain dengan produk untuk AI pegang ke AI apa-apalah nak buatkan supaya nampak produk tu dia tak lari sangat dia punya pattern, kita kena naikkan dia punya resolution tu. So alat untuk menaikkan resolution ini sebenarnya anda boleh dapati di dalam Canva. Ya, nama tools ni nama dia Image Upscaler. So anda boleh cari je dekat sini Image Upscaler ni. Anda pergi kepada, katalah anda buat sekejap, saya kejap ya, di mana saya punya ni, sekejap. Saya dah delete ke? Janganlah delete. Cikgu, masih ramai kat luar sana belum belajar AI. Oh, betul ke? Rugilah kalau tak belajar. Cikgu, kalau tak belajar AI, apa jadi? Jadi tertinggal lah. Pesaing kita dah move jauh ke depan, bro. Cikgu, ada tak kelas AI yang cover semua topik? Ada, kelas kita lah Kojul. Siap dapat buku free lagi. Pemodul AI wajib belajar cikgu. Mula-mula asas prompt. Lepas tu grafik, video, audio dan marketing guna AI. Senang. Subscribe guys, jom nak join SIFI bisnes kami. Guys, sesuai bisnes office dan kegunaan kat rumah. Daftar sekarang. RM30 je guys. Masukkan alamat, kami hantar buku ini ke rumah anda.